Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghadap ke Wahidul yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menghadap ke Wahidul yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patih mohon diampun. Dengan lafaz syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan inayahnya, kerajaan serta sekalian rakyat jelata mohon merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena ulang tahun keputeraan rasmi tuanku pada hari yang berbahagia ini. Patih dan sekalian rakyat merafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kebahduli tuanku dan Raja Permaisuri Agong serta seluruh keluarga dilimpah rahmat dan hidayahnya, serta terus diberi keafiatan dan penuh kedaulatan memayung negara dan menaungi kesejahteraan rakyat. Sesungguhnya titah-titah baginda sentiasa menjadi panduan luhur bagi kerajaan dalam membentuk serta melakar dasar dan melaksanakan tanggungjawab, menjunjung aspirasi rakyat serta memastikan kesejahteraan menyeluruh dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Alhamdulillah, meski dunia sedang dirundung pelbagai cabaran termasuk ketegangan geopolitik dan tarif perdagangan, Malaysia kekal teguh terpasak. Sementalahan, Malaysia telah menjadi antara negara yang terawal dan tangkas bertindak melindungi kepentingan industri, perniagaan dan kebajikan rakyat. Langkah-langkah strategik telah diambil secara menyeluruh dan terangkum dengan penglibatan pelbagai pihak demi memastikan kestabilan ekonomi dan daya saing negara terus terpelihara. Keutuhan negara tidak hanya terletak pada angka pertumbuhan semata, tetapi juga pada kekuatan daya tahan, resilience rakyat terbanyak. Peningkatan hasil agrotani, produk tempatan dan ketahanan industri domestik terus menjadi tonggak yang memperkukuh ekonomi. Dukungan tidak berbelah bagi rakyat terhadap inisiatif dan ikhtiar ini memperlihatkan semangat kebangsaan yang tinggi dan kesedaran terhadap peri pentingnya sikap kemandirian dalam pencabaran global yang tidak menentu ini. Kepengurusian Malaysia untuk ASEAN pada tahun ini memperkukuh kedudukan negara sebagai pemangkin dan peneraju diplomasi serantau. Pendekatan tuntas dan terangkum diambil untuk membuka ruang kerjasama pelbagai bidang termasuk perdagangan, teknologi hijau, keterjaminan makanan dan keamanan serantau. Sidang Kemuncak ASEAN pada kali ini adalah yang terbaik dalam sejarah ASEAN, tatkala berjulung kalinya Malaysia sebagai pengurusi berjaya mempertemukan tiga benua gergasi, yakni negara-negara Teluk atau Majlis Keselamatan Teluk GCC, China dan ASEAN, dalam usaha dan upaya kita menjamin kelangsungan tamadun dan menyemarak ekonomi rakyat dan negara, selain merapat hubungan antara negara dalam pelbagai bidang yang punya kepentingan bersama. Sidang kemuncak ini serta penganjuran 5 di Langkawi membuktikan betapa semangat kerja berpasukan adalah kunci utama dalam usaha kita menterjemahkan hasrat dan cita-cita negara. Kecemerlangan Angkatan Tentera Malaysia di Langkawi dan kehebatan PDRM dan seluruh jentera kerajaan serta swasta dan rakyat di Putrajaya dan Kuala Lumpur sungguh mengagumkan. InsyaAllah tahun lawat Malaysia 2026 akan menjadi pemangkin baru kepada pertumbuhan ekonomi dan percambahan peluang pekerjaan. Kerajaan di bawah naungan dan titah pandu Seri Paduka Baginda akan terus komited melaksanakan agenda reformasi menyeluruh berpaksikan prinsip-prinsip yang madani. Pembangunan kebendaan semata tentunya tidak mencukupi, malah ia diseimbangkan dengan nilai-nilai manusiawi, keadilan sosial dan karamah insaniyah. Pembangunan prasarana dan infrastruktur tidak terbatas kepada ECRL dan Johor Singapore Economic Zone. Kemudahan awam dan perkhidmatan rakyat terus diberi perhatian, malah sekolah-sekolah diperbaiki, hospital dinaik taraf, jaringan pengangkutan ditingkatkan. Rakyat tidak hanya dijanjikan harapan tetapi juga dibela secara nyata dan berterusan. Strategi untuk meningkatkan pendapatan rakyat terus digerakkan melalui reformasi struktur ekonomi, kemasukan pelaburan berkualiti tinggi, pemerkasaan usahawan kecil dan sederhana serta pengukuhan ekosistem teknologi inovasi. Setiap anak watan harus berpeluang untuk maju tanpa mengira latar belakang kaum atau budaya. Ampun tuanku,
kestabilan dan perpaduan nasional adalah syarat mutlak dan asas kepada segala kemajuan. Dalam dunia yang cepat berubah dan syarat cabaran, perpaduan bukan pilihan, ia adalah kemestian dan keperluan. Justru segala usaha memperkukuh integrasi nasional akan terus diperkasa demi memastikan tiada sesiapa pun terpinggir dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik dan gemilang. Akhirul kalam, Patik sekalian, menjunjung kasih atas pemerintahan Seri Paduka Baginda yang bijaksana dan sentiasa sabar dan bijaksana, dan juga sebagai lambang penyatuan dan keluhuran negara. Semoga Allah SWT terus memberkati pemerintahan tuanku, menganugerahkan keteguhan dan kesihatan berpanjangan kepada Duli Yang Maha Mulia. Seluruh rakyat menzahirkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Seri Paduka Baginda serta memperteguh ikhtiar bersama demi kemajuan dan kesejahteraan tanah air tercinta. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.